Laki saya tak merokok tapi dia kerja tempat ada asap rokok. Bila balik dah mandi still berbau pada nafas ni. Macam mana ya? Kalau dia tak merokok, pada nafas dia takkan bau. Dia hanya bau dekat luar-luar je, baju dia ke. Bila kita dekat dengan dia, dia akan bau dekat baju lah. Tapi kalau bau sampai dekat nafas tu, maksudnya dia merokok tu. Ada beberapa cara lah yang awak boleh tengok lah. Cuba minta izin dia, check tengok dalam beg dia ada lighter ke. Mesti akan jumpa punya lighter ke. Ataupun ada abu-abu rokok dekat dalam kereta ke. Ataupun dekat tempat yang dia selalu pergi dalam rumah tu, dalam bilik ke, dekat luar-luar ke. Cuba check dekat lantai-lantai tu, puntung rokok ke. Benda-benda macam tu lah. So cara dia, boleh start tegur, suruh dia jujur. Kalau dia jujur kan, jangan bebel ke apa, tak payah. Simpankan dia punya duit setiap hari. Hujung bulan pulangkan balik. Beritahu dia, ni duit yang awak dah habiskan untuk rokok. Bulan depan buat lagi benda sama. Bulan ketiga buat lagi benda sama sampai dia berhenti rokok. Tak perlu bebel. Orang dulu punya cara boleh lah, tapi sekarang punya cara tak payah bebel lah. Sekarang punya cara kita boleh buat dia secara halus je. Awal-awal dia senang lagi. Kalau dah lama-lama memang susah. So daripada awal kena tegah dia. Kena cepat-cepat cegah benda ni. Tapi kalau mana-mana yang berpasangan rokok, tak tahu nak dorong kau punya pasangan berhenti macam mana, masuk dalam live saya. Saya ada bagi tahu cara macam mana nak dorong dengan mudah, secara halus dia boleh berhenti tau. Ataupun kalau malas, tekan link kat bio saya, ada e-book seni berhenti merokok.